Gaji besar bukan bermakna anda kaya, dan gaji kecil bukan bermakna anda miskin. Yang tentukan kaya atau tidak, ia adalah dalam simpanan tuan-puan sendiri. Orang gaji kecil yang tiada simpanan sama sahaja dengan orang gaji besar yang tiada simpanan. Bezanya mungkin seorang kereta kecil, seorang kereta besar, tapi hujung bulan dua-dua kosong. Kalau berlaku kecemasan, dua-dua panik. Orang yang berjaya dalam kewangan ialah orang yang mampu menyimpan secara konsisten walaupun sedikit. Masalahnya bukan tak ada duit, masalahnya duit selalu bocor. Itu saja tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa tergolong dalam golongan ini, mungkin sudah tiba masa tukar cara simpan. Mulakan dengan target mudah. Simpan 1 bulan pendapatan sebagai benteng pertama. Contohnya, gaji RM2,000. Anda boleh sasarkan gold bar seperti 5 gram ataupun 1 dinar. Sikit-sikit, dalam GAP ini, bila cukup 5 gram, keluarkan emas fizikal dan simpan sendiri. Ulang proses ini sehingga ada simpanan 12 bulan pendapatan ataupun 1 tahun. Bila simpan dalam bentuk emas, duit lebih susah nak bocor. Dan dalam masa yang sama, nilai simpanan lebih terjaga daripada inflasi. Emas bukan untuk menunjuk, emas adalah untuk melindungi. Jadi tuan-puan dah faham penjelasan saya. Kalau tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas, nak kukuhkan kewangan tuan-puan boleh isi borang seak di bawah ini ataupun di bio saya, teman-teman.